Okey, kat depan aku ni ada satu ampaian jenis teleskopik untuk rumah-rumah apartmen ke, kondo ke apa kan, yang bersaiz sempit ke apa kan. Yang ni dia portable lah. Tak nak pakai, kita boleh simpankan balik. Dekat sini dia ada lock dengan free ni kan. Bila nak tarik ni, tolak ke bawah, dah boleh tarik. Panjang pun panjang. Untuk dia punya metal jenis kabel tau. Kabel, lepas tu dia ada salut dengan plastik. Untuk dia punya panjang ni 5.1 meter guys. So dekat sini ada bagi satu bracket ni. Bracket ni pun dia ada lubang dia, korang boleh drillkan. So nanti kita boleh sangkutkan macam ni Sangkutkan, tekan, dia akan lock lah. So korang boleh gantung korang punya pakaian tu seberat 20 kilo. Memang panjang guys. Bila nak simpan balik, boleh buka ni. Lepas tu korang just tarik ke bawah Sebab dia akan gulung secara automatik memang baik guys. Bila korang nak sidai korang punya pakaian, baru buka, nak simpan, boleh gulungkan balik. Harga dia pun murah. Boleh tekan link kat bawah.